Mereka yang simpan emas hari ni sepatutnya fokus pada tambah gram, bukan asyik buang masa monitor harga. Emas ni tuan-puan, harga naik kita tak kaya, harga turun pun kita tidak miskin. Yang paling penting, tuan-puan kena pastikan berapa gram emas yang tuan-puan dah ada. Inilah persoalan penting bagi penyimpan emas kena sibuk. Bukan asyik sibuk pasal harga semata-mata. Selagi mana kerajaan terus mencetak duit kertas iaitu wang fiat, harga emas ni tuan-puan confirm akan naik pada masa akan datang. Sebab duit kertas ni tuan-puan memang dicipta untuk kuasa beli dia semakin lama makin mengecil. Suka ataupun tak, kita sebenarnya perlu bayar harga yang lebih mahal untuk dapat barang yang sama pada masa akan datang. Kalaulah harga barang keperluan naik tuan-puan, harga tanah naik, harga rumah juga naik, apatah lagi dengan barang yang dianggap mahal berzaman-zaman iaitu emas. Jadi hari ni tuan-puan tak payah sibuk duduk monitor harga. Harga emas hari ni confirm akan jadi lebih murah berbanding 2-3 tahun akan datang. Yang paling penting, berapa gram tuan-puan dah simpan. Jadi antara benda yang paling senang tuan-puan nak set, buat auto debit jet. Yang mana setiap bulan simpanan emas bertambah. Kalau tuan-puan tak ingat nak buka akaun jet pun, simpanan masih lagi bertambah. Jadi untuk tuan-puan yang tengok video ni, kalau rasa nak saya bantu simpan emas di Public Gold, boleh tekan pautan dekat saya punya profile. Siap daftar nanti boleh terus hubungi saya.